Atik nak ulas sikit isu yang sedang hangat sekarang ni. PAS menghentikan kerjasama dengan Bersatu bukan kerana kepentingan politik sempit, tetapi demi meneruskan agenda penyatuan ummah. Sejak dulu, PAS sentiasa memilih jalan yang membuka ruang kepada penyatuan umat Islam dan Melayu. Walaupun jalan tu lebih sukar dan lebih mencabar. Apabila usaha penyatuan dihalang, PAS tidak teragak-agak untuk membuat keputusan yang tegas. Sebagaimana PAS pernah meninggalkan DAP apabila pelaksanaan syariat dihalang. Bagi PAS, politik bukan sekadar soal kerusi, jawatan atau habuan. Politik ialah wasilah untuk memperkukuhkan Islam, menyatukan ummah dan membina kekuatan umat. Benar, jalan yang dipilih hari ini mungkin lebih panjang, lebih berliku, namun PAS yakin jalan yang membawa kepada penyatuan ummah jauh lebih bernilai daripada jalan yang mudah tetapi menghalang matlamat tersebut. Matlamat PAS tidak pernah berubah. Nama dan bentuk kerjasama boleh berubah. Tetapi perjuangan untuk penyatuan ummah akan terus menjadi keutamaan. Kerana kekuatan umat bermula dengan penyatuan. Setuju tak?